Sempena Raya Aidilfitri, saya percaya ramai ibu bapa yang mencari tempat yang sesuai untuk menyimpan duit raya anak-anak. Tuan-puan ada pilihan untuk simpan di ASB, tabung haji, SSPN dan macam-macam lagi. Dan saya percaya keputusan yang tuan-puan buat bergantung kepada pelbagai faktor, antaranya di mana simpanan yang memberikan keuntungan yang maksimum. Seperti yang kita tahu, simpanan anak-anak majoritinya hanya akan digunakan apabila mereka dewasa nanti. Bermakna ia adalah simpanan jangka masa panjang. Simpanan jangka masa panjang sudah terbukti hilang kuasa beli apabila tuan-puan simpan dalam bentuk wang fiat. Tuan-puan boleh ambil contoh duit RM100. Duit raya anak-anak pada tahun 2015 disimpan dalam ASB tanpa diusik selama 10 tahun, tuan-puan akan dapat sekitar RM177 dengan kadar dividen secara purata 5.86% setahun. Berbeza jika tuan-puan simpan RM100 dalam akaun Gap pada tahun 2015, tuan-puan akan dapat sekitar 0.7 gram. Hari ini 0.7 gram, nilai tuan-puan adalah sebanyak 303 dengan harga jual emas RM428 per gram. Keuntungan secara purata adalah sekitar 20%, iaitu sepanjang 10 tahun simpanan. Jadi buat ibu bapa yang masih lagi mencari platform simpanan untuk maksimumkan keuntungan simpanan untuk anak-anak tuan-puan, emas fizikal sudah terbukti lebih menguntungkan berbanding dengan simpanan dalam bentuk wang fiat untuk jangka masa panjang. Pendaftaran akaun boleh dibuat seawal anak tuan-puan lahir tanpa sebarang cas. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh tengok pin video tutorial di profil saya. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.